Bayangkan sebuah bandar yang kaya yang penuh kejayaan hancur musnah dalam satu malam disebabkan oleh rusuhan. Pada awal abad ke-20 di Greenwood, Tulsa, kawasan ini adalah simbol kejayaan komuniti Afrika Amerika yang dipanggil Black Wall Street. Ia adalah pusat ekonomi yang berkembang pesat, mempunyai fasiliti lengkap seperti bank, restoran, hospital, pangguaian dan sekolah. Semuanya dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat kulit hitam. Penduduknya makmur dan ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan penduduk kulit putih di sekitarnya. Ketegangan semakin meningkat dan hanya menunggu masa sebelum tercetusnya tragedi. Dipendekkan cerita, pada 30 Mei 1921, Dick Rowland yang berumur 19 tahun, seorang tukang kasut berkulit hitam, memasuki satu-satunya lift di bangunan Drexel untuk menggunakan tandas di tingkat atas. Hal ini kerana majikannya telah menetapkan tandas di tingkat atas untuk digunakan oleh pekerja kulit hitamnya. Di sana dia bertemu Sarah Page, pengendali lift berkulit putih yang berusia 21 tahun yang sedang bertugas. Sejauh mana Rowland dan Page mengenali antara satu sama lain menjadi persoalan spekulasi sehingga kini. Seorang kerani di Rambert, sebuah kedai pakaian di tingkat 1 Drexel, mendengar bunyi seperti jeritan seorang wanita dan melihat seorang lelaki muda berkulit hitam meluru keluar dari bangunan itu. Kerana itu pergi ke lift dan mendapati Page dalam keadaan terpinga-pinga. Memikirkan bahawa dia telah diserang secara seksual, dia memanggil pihak berkuasa. Ada beberapa penjelasan telah diberikan untuk kejadian itu. Antaranya adalah Rowland tersandung semasa dia menaiki lift dan dia terpegang lengan Page yang kemudian menjerit. Tiada pengakuan bertulis mengenai serangan seksual tersebut oleh Page. Tidak kira sama ada serangan telah berlaku atau tidak, Rowland mempunyai sebab untuk berasa takut kerana lelaki Afrika Amerika yang dituduh merogoh wanita kulit putih sering menjadi sasaran utama kumpulan Leach. Menyedari betapa teruknya keadaan itu, Rowland melarikan diri ke rumah ibunya di kawasan kejiranan Greenwood. Pada pagi selepas kejadian itu, tiada siapa yang tahu dengan pasti apa yang berlaku, tetapi Rowland segera ditangkap. Keesokan harinya, akhbar tempatan menerbitkan berita dengan tajuk sensasi menuduh Rowland menyerang gadis kulit putih itu. Ini cukup untuk mencetuskan kemarahan penduduk berkulit putih, sehinggakan sekumpulan lelaki berkulit putih mula berkumpul di luar penjara menuntut supaya Rowland diserahkan kepada mereka. Komuniti kulit hitam mengetahui bahawa bahaya yang menanti Rowland, lantas membuat perhimpunan untuk mempertahankan Rowland. Semasa perhimpunan antara orang kulit putih dan kulit gelap ini berlangsung, berlaku pergelutan dan kemudian tembakan pertama dilepaskan. Keadaan menjadi tidak terkawal. Pada ketika itu, keesokan harinya, Greenwood menjadi neraka dunia. Rumah kedai perniagaan dihancurkan. Ada yang menggunakan pesawat untuk menggubur kawasan tersebut dan ribuan penduduk terpaksa melarikan diri. Keganasan semakin kemuncak. Tetapi di manakah pihak berkuasa? Apakah yang dilakukan polis untuk mengawal keadaan? Awalnya, pihak polis Tulsa gagal bertindak tegas. Polis bukannya menghalang perusuh, sebaliknya mereka menangkap dan menahan lebih ramai penduduk berkulit hitam berbanding penyerang berkulit putih, menjadikan keadaan semakin tidak terkawal. Hanya selepas bandar ini berada di ambang kehancuran, Governor James B.A. Robinson akhirnya mengarah pengawal kebangsaan untuk masuk ke Tulsa. Mereka tiba pada 1 Jun 1921 dengan senjata lengkap. Pasukan ini menguatkuasakan perintah berkurun dan menangkap perusuh. Namun, adakah mereka melindungi mangsa? Tidak sepenuhnya. Ramai penduduk kulit hitam yang terselamat pula ditahan di kem tahanan sementara. Sekitar 6,000 orang Afrika Amerika dipaksa tinggal dalam kem tersebut selama beberapa hari dengan alasan untuk melindungi mereka. Namun, dalam realiti sebenar, ruang mereka sudah tiada, perniagaan mereka telah musnah dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Rusuhan berakhir dengan kawalan tentera, tetapi keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan. Tiada seorang pun daripada perusuh berkulit putih yang ditangkap atau dihukum kerana serangan ini. Kesannya lebih 300 orang terbunuh dan ribuan kehilangan tempat tinggal. Sejarah ini adalah peringatan tentang bagaimana ketidakadilan boleh menghancurkan komuniti, tetapi ia juga mengajar kita tentang keberanian, tahanan dan pentingnya untuk tidak melupakan masa lalu. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang lonceng notifikasi untuk lebih banyak video menarik seperti ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih.